RM40. Dan label dia pun bertambah daripada uni sponsor 3 label kepada 5 label. Bila dia ada income lagi daripada bonus ni, dia akan upgrade kepada diamond sebab sponsor direct 50, yang uni sponsor boleh sampai 10 label. Maknanya company ini menggalakkan orang yang mula-mula pengguna, believer dan leader ni, dia akan menggalakkan orang upgrade kepada package yang besar. Jadi kalau kita semua upgrade kepada package besar, insya-Allah meletuplah. Kan? Maknanya orang nak ambil uni label, orang nak ambil sponsor, akhirnya dalam masa yang sama kita dapat bonus yang power adalah pairing. Pairing akan datang. Pairing akan datang sebab orang nak masuk dan orang upgrade. Jadi kita buat kerja ni, sebab tu saya kata CEO dia tak syok sendiri. Sebab dia banyak bagi bonus kepada leader-leader yang nak menjayakan company. Ini yang saya suka. Ini yang saya suka. Terbaik. Thank you, Cikgu. Thank you. Saya sebenarnya depan saya ni ada 3 phone. 3 phone, 30 soalan. Dan satu-satu soalannya berbeza-beza. Tapi saya tengok 3 phone ni, saya decided saya akan tanya satu soalan 3 orang akan jawab. Lagi cepat saya buat ni. Okey, Kak Noh, ni soalan ni saya dapat ni, minta Kak Noh beri satu pesanan dengan kawan-kawan kita ni yang dalam Zoom ni ada 31 orang. Boleh tak tinggalkan satu pesanan pendek kepada kita punya penonton MX5 talk show malam ni, satu ayat yang boleh ubah hidup orang. Apa agak-agak ayat yang Kak Wati pilih? Satu ayat kasih dengan orang pasal MX5 ni supaya dia memberi kesan kepada penonton kita dan dia dapat ubah hidup dia. Silakan Kak Wati. Ini kan ibarat ni semua anak buah you pay downline ni, you leader ni, you diri atas pentas ni, beri tepukan kepada Kak Wati nak kasih satu ayat padu biar semua orang rata di Johor ni. Silakan. Ambil nafas dulu, fikir betul-betul. Ni dah ramai ni, ada 1000 orang kat bawah dewan ni tengah tunggu you pay ayat padu ni. Okey. Spontan. Spontan. Okey, pada saya Allah tu maha baik. Dan tolong jangan tolong usah bersangka buruk kepada Allah. Maksudnya bila kita rasa boleh, bila kita rasa memang kita boleh close, memang kita boleh dapat, kita memang boleh dapat. You jangan sabotage diri you sendiri. You jangan rasa susah, you jangan rasa macam tak ada orang macam mana? You jangan rasa macam kita tak boleh buat tau. Kita mesti boleh buat. Sebab bila kita rasa kita tak boleh, kita punya diri tu sendiri yang akan buktikan yang kita tak boleh. Sebab dia mengikut sangka-sangka kita. So kenapa nak sangka tak boleh? Sedangkan kita boleh je sangka yang kita boleh. Ikutlah korang nak faham macam mana, itu je lah yang kau. Terbaik. Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemberi, Allah itu maha pengasih dan penyayang. Dia maha baik, dia menurut sangkaan hamba-hambanya. So tolong jangan bersangka buruk dengan Allah. Betul. Itu saja. Terima kasih. Okey, Kak Su, bagaimana pula Kak Su? Sekarang ni dekat Sabah ni satu dewan hotel dah tunggu ni Kak Su. Kak Su nak beri ayat-ayat padu untuk Kak Su punya downline ni yang tengah menanti. Ayat apa Kak Su? Supaya membangkitkan semangat mereka. Silakan. Terima kasih Tuan TJ. Bagi saya, apa yang saya buat sepanjang saya buat MLM selama 25 tahun, dalam MX5 inilah saya boleh jadi kaya. Alhamdulillah. Amin. Semua aminkan. Betul. Semua aminkan. Amin untuk semua orang. Satu doa. InsyaAllah. Ya, sebab senang. Buka mulut dapat duit.
Okey, terima kasih.